Ramai rasa mas kahwin 1 dinar tu susah nak capai. Padahal kalau mula simpan dari sekarang, 3 tahun pun dah cukup. Mas kahwin 1 dinar ini seberat 4.25 gram. Nilainya dalam lingkungan 2,000 lebih ketika video ini dibuat Januari 2026. Tapi kena ingat, harga emas makin meningkat. Lambat bermula, lambat kumpul, lagi tinggi harganya. Ramai yang dah bermula dengan simpanan dalam bentuk emas. Bila simpan duit, nilai makin jatuh. Tapi bila simpan emas, nilainya makin kukuh. Satu lagi, kelebihan emas ni susah bocor. Kalau simpan duit, boleh hilang entah ke mana. Tapi emas, kita akan jaga sebab tahu nilainya. Nak kahwin dengan tenang bukan tentang banyak duit, tapi tentang rancang dari awal. 1 dinar dalam masa 2 tahun memang boleh dicapai kalau mula sekarang. Kalau tuan-puan target nak capai mas kahwin 1 dinar, mulakan simpan hari ini bukan nanti. Simpan sikit-sikit, konsisten, lama-lama pasti jadi. Follow Syaza, kita belajar sama-sama.